Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, sekolah kami menerima kunjungan rasmi selama 17 orang pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Johor bagi lawatan kerja dan pemantauan pendidikan. Sekolah kami berbesar hati menerima kunjung bantu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang diketuai oleh Encik Muhammad Ali bin Harun selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Turut hadir bersama pegawai-pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kulai bagi menjayakan sesi lawatan dan pemantauan ini. Dan mungkin nak buat lawatan proses dekat sekolah. Sebab saya nampak jauh sekolah ni memang nampak tenang dan cantik. Kami amat berbahagia dan teruja dengan kehadiran para tetamu yang dihormati ini. Saya Zulaika dari Sekapa TV dan kini bersama saya ialah Encik Muhammad Ali bin Harun, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik. Boleh Tuan jelaskan objektif lawatan pada hari ini? Pertama sekali terima kasih pada TV PSS SK Kanggar Pulai 2. Jadi untuk makluman ni, tujuan saya dan juga warga pendidikan Jabatan Pendidikan Johor hadir ke SK Kanggar Pulai 2 ini adalah untuk tujuan bimbingan dan juga kunjung bantu bagi memastikan sekolah dapat beroperasi dengan baik dan melaksanakan segala program-program yang telah digariskan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Dalam masa yang sama juga, untuk makluman adik Zulaika, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ni adalah support sistem penting kepada PPD dan juga pihak sekolah. Jadi hubungan ini perlu berterusan sifatnya dan dalam istilah yang lebih baiklah. Dia mestilah bersifat kondusif antara JPN dengan sekolah supaya segala isu dan masalah dapat kita tangani dengan baik. Apakah penilaian awal pihak Tuan terhadap pengurusan sekolah ini? Kehadiran saya buat pertama kali sekolah ni, saya melihat sekolah ini diuruskan dengan baik, dengan melihat keadaan persekitaran, fizikal dan masa sama dengan jumlah murid